selamatkan diri saya dari kemudaratan anak saya dan juga saya dari segi fizikal dan juga mental. Bukan saya tak cuba, saya ada usaha demi usaha, cuba untuk fix sebanyak yang mungkin, selama yang mungkin saya bertahan dan benda ini tiada perubahan. Dan saya sendiri yang menghandle benda ni. Jadi saya pergi kepada keluarga Tama dahulu, saya pergi kepada keluarga Tama dahulu untuk berbincang pasal hal ini dan beritahu apa masalah saya dan kenapa saya berlaku begini dan sedemikian. Tiada perubahan juga. Kenapa saya utamakan keluarga Tama dahulu? Kerana tidak mahu ada keaiban untuk pihak keluarga saya. Jadi saya tak nak benda ni datang kemudaratan kepada saya dan juga anak saya. Lalu saya harus ambil tindakan untuk menyayangi diri saya dan jumpa keluarga saya. Kalau saya masih lagi ada mak, bapak, saya ada keluarga saya ada adik saya untuk tahu sebenarnya apa yang berlaku dalam keluarga saya. Untuk beberapa di luar sana seperti mana saya kena, tolonglah bangkit. Jangan memudaratkan diri anda. Korang ada keluarga korang. Korang ada support korang yang kuat. Okay? Saya terima kasih.